So kita tahu sekarang dunia dalam situasi yang tidak menentu, tidak menentu. Pertama sekali disebabkan oleh peperangan Amerika dengan Iran. Jadi apabila berlaku peperangan, Iran telah menyekat Selat Hormuz, di mana 20% daripada minyak dunia menggunakan selat ni untuk menghantar produk mereka ke seluruh dunia. Seluruh dunia kan. Tapi sebelum peperangan Amerika dengan Iran ni, kita dah tahulah, berpuluh tahun lah, bumi Gaza telah diceroboh oleh musuh Islam. Berpuluh tahun, sejak daripada tahun 1940-an lagi sehingga tahun 2026 kan. Dan yang paling teruk sekali 2-3 tahun baru ni lah, paling teruk sekali. Dan kemudian bila Presiden Trump mengambil alih Amerika, so dia mengenakan tarif kepada negara-negara dengan nilai yang berbeza-beza lah. Dan ini semua menyebabkan gangguan kepada ekonomi dunia. Dan suasana ni dia tak akan bertambah baik lah. Kita harapkan peperangan antara Amerika dengan Iran akan stop kan dalam masa yang terdekat. Mungkin dia boleh stop, tetapi dia akan berlaku lagi perkara-perkara lain lagi yang menyebabkan ekonomi dunia itu tak stabil. Ekonomi dunia itu tak stabil. Jadi kalau kita lihat sekarang, dengan pengawalan Selat Hormuz tu, dan yang terbaru sekali apabila perbincangan antara Iran dan Amerika tak menjadi, so Amerika pula mengambil bertindak balas dengan mengawal Selat Hormuz tersebut kan. Jadi perkara-perkara ni semua akan terus berlaku, dan ianya akan mengganggu gugat lah harga barang bakar kan, yang terutama sekali minyak lah. Kalau ikut berita semalam, harga minyak dah naik lebih daripada $100 satu dram kan. Memanglah kalau kita tengok harga di Malaysia, diesel turun 80 sen, dan yang lain-lain pun turun lah. Harga around 95 pun turun, around 97 pun turun. Tapi ni untuk minggu ni, minggu depan kita tak tahu lagi. Sebab bila harga minyak di dunia naik, so sudah pasti ia akan memberi kesan pada harga minyak Malaysia. Dan asbab daripada peningkatan harga minyak ni, dia menyebabkan harga barang-barang naik. Seluruh barang-barang. Sebab apa? Kebanyakan kita ni negara import kan. Kita mengimport barang-barang daripada luar. Jadi barang-barang yang dihantar menggunakan kapal terbang, menggunakan bahan bakar minyak, akan terkesan kan. Dan isu dia macam kita ni adalah, yang paling penting sekali adalah barang-barang makan lah. Barang-barang makan kan. So bila harga barang-barang makan ni naik, dia akan melibatkan kos kepada kehidupan kita kan. Jadi ada syarikat yang boleh bertahan, tetapi masih lagi mereka mengurangkan pekerja-pekerja mereka. Sebab sekarang pun dunia AI kan. So inilah masa paling sesuai untuk mereka mengurangkan pekerja-pekerja mereka. Jadi mereka fokus kepada pekerja-pekerja yang expert menggunakan AI, dan kemudian pekerja-pekerja yang tak mahir menggunakan AI,
dibuang kan. Dan ada juga syarikat-syarikat yang memang tak boleh bertahan dengan keadaan semasa dan mereka terpaksa menutup operasi mereka kan. Dan kalau kita tengok di Lembah Kelang ni, statistik yang terbaru, lebih daripada ribuan pekerja sudah diberhentikan kerja kan. Sudah diberhentikan kerja. Dan kepada yang bekerja, alhamdulillah lah, syukur kan. Tetapi ada sebagainya yang dipotong allowance dan sebagainya, dan mereka mendapat basic lah. Jadi dua situasi lah. Satu, kita bekerja tapi tak ada income tambahan. Yang kedua, kita diberhentikan kerja. Berhentikan kerja kan, kerana faktor-faktor macam-macam lah. Syarikat tu sendiri tutup bisnes, ataupun syarikat tu nak mengurangkan pekerja. Jadi di luar sana, kita tengok di luar sana barang makanan semua, kita fokus pada barang makan lah. Buat bahasa sekarang, orang tak fikir lagi nak beli baju ke, nak beli kasut ke kan, nak beli sebagainya. Fokus mereka adalah pada barang-barang untuk mereka survive, untuk hidup kan. Jadi dengan gaji yang sama, tetapi barang makan naik, jadi daya beli kita adalah berkurangan. Terima kasih pada semua yang menonton. Boleh bantu share pada rakan-rakan. Jadi barang makan yang kita beli tu, kos dah naik lah. Kos dah naik kan. Jadi kita boleh membeli dengan kedudukan keuangan kita. So kita boleh membeli barang yang lebih sedikit jumlah yang kita dapat. Melainkan kepada orang yang sudah bersedia lah. Sudah bersedia. Contoh macam kita tengok macam kisah Nabi Yusuf kan. Nabi Yusuf ketika baginda memerintah menjaga keuangan negara Mesir ketika itu, pada 7 tahun pertama tu, 7 tahun yang bagus lah. Yang bagus, hujan apa semua kan. Jadi hasilnya bagus. Jadi dia simpan untuk menampung kehidupan ketika 7 tahun akan datang yang teruk lah. Yang tak ada hujan cuaca teruk dan sebagainya kan. Itu maknanya dia menyimpan. Jadi ada di kalangan kita yang memang kita tahu kalau kita tengok daripada for the past 20, 30, 40 years back kan, setiap 8 ke 10 tahun memang akan ada sesuatu yang akan berlaku. So kita baru saja melalui zaman-zaman COVID kan, pada tahun 2020 sampai 2023 COVID kan. So sekarang masuk tahun 2026, another havoc lagi berlaku kan. Havoc lagi berlaku. Jadi itulah itu keadaan dia. Memang setiap 8 tahun sekali tu, 8 ke 10 tahun akan berlaku sesuatu kat dunia ni. Sebab ada ia dirancang ke, atau ia dibuat, atau dia tak sengaja ke, kita pun tak tahulah. Yang nak melalui itu adalah kita kan. Yang nak melalui itu adalah kita. So kita lah yang kena beruntunglah kepada mereka yang memang dah bersedia kan, bersedia. Tetapi majoriti daripada kita tidak bersedia. Kita kata kita dapat gaji, kita gunakan bayar rumah, bayar kereta, bayar bil api, bayar bil air. Kemudian kita ada ekstra, kita guna untuk kita punya makan minum kita. Kemudian ada lagi ekstra sikit, kita buat travel dan sebagainya kan. Kemudian tunggu gaji yang seterusnya, dan putaran tu berlaku. Putaran tu berlaku setiap tahun. Setiap tahun kita putaran yang sama tu berlaku lah. Jadi itu bagi orang biasa. Bagi orang yang luar biasa, memang mereka menyimpan untuk persediaan musim-musim yang sebegini lah. Musim-musim yang sebegini. Jadi kepada yang menyimpan tu, alhamdulillah, syukur. So kepada yang tak menyimpan, kita suka tak suka, kita tak kena ikat perut kita. Sebab apa? Barang-barang ni semua dah naik kan.
Nah, of course lah kalau kita tengok macam kepada owner restoran dan sebagainya, itu another factor lah kan. Sama ada dia boleh bertahan ke tidak, tak boleh bertahan ke, boleh dan sebagainya, itu ikut kemampuan kan. Kalau rasa kita tak boleh bertahan, kita cut loss. Kita cut loss kan. Kita cut loss supaya kita boleh menampung kehidupan kita kan. Yang betul, yang paling penting sih, ini bukan masa kita nak bergaya kan. Ini bukan masa kita nak bergaya, tapi masa untuk kita meneruskan kehidupan kita, kehidupan keluarga kita, kehidupan anak-anak kita. Anak-anak kita pun nak belajar kan. Bagi yang bersekolah dan sebagainya, nak teruskan. Kalau kita macam contohnya kita hantar anak kita di private school, so apa tindakan kita yang kita nak buat untuk melalui masa-masa yang susah beginilah, masa-masa yang susah begini. Jadi kita ada dua pilihan. Pilihan pertama kita adalah ikat perut kita. So kita berjimat. So contoh kalau anak-anak kita belajar di private school, kita potong masuk ke sekolah kebangsaan dan sebagainya kan. Itu pilihan yang pertama. Pilihan yang kedua, kita maintain kehidupan kita, cuma kita kena usaha lebih. So kita kena ada extra income kan, ada extra income. Kalau kita ada simpanan pun no problem. So, tetap kita buat extra income untuk kita menampung kenaikan harga kan, menampung kenaikan harga. Jadi kita boleh hidup seperti biasa lah. Cuma kita kena kerja-kerja extra kan, kerja extra. Maknanya kalau contoh kita contohlah, kalau sekarang kita petang-petang je kita bersenam kan, ambil masa satu jam setengah, kita buat latihan dan sebagainya. So masa-masa tu semua kita kena potong lah. Instead of kita bersenam, brisk walk dan sebagainya, so kita guna separuh daripada masa tersebut untuk kita menjana pendapatan kita. Menjana pendapatan kita bagi menampung kenaikan harga barang-barang ni kan. So yang ini memang kita tak boleh nak buat apa lah. So memang kalau kita cerita, orang bercerita macam-macam lah. Orang bercerita macam-macam. Terutama kalau kita tengok orang politik kan, untuk mendapatkan kuasa dan begini apa semua, itu tak kisahlah, itu urusan mereka lah kan. Tapi kita yang nak melalui suasana tu, kita yang nak melalui kesukaran tu, kita yang nak membayar bil tu, kita yang nak membayar kos ini dan semua kan, kita yang nak membayarnya. Tak ada orang boleh tolong kita melainkan diri kita sendiri kan. Jadi kita dengar orang bercerita, kita dengar je lah. Kita dengar, masuk tinggal kiri, keluar tinggal kanan lah kan. Tapi kita kena buat sesuatu untuk kita menampung kehidupan kita ni, menampung kehidupan kita. Jadi satu kaedah lagi adalah dengan menambah pendapatan. So bagaimana kita nak menambah pendapatan tu? So bukan semua bisnesnya kita boleh buat. Memanglah kalau kita tengok kan, contoh ada orang buat affiliate di TikTok, buat affiliate di Shopee, buat affiliate, itu okey, tak ada masalah kan. Tapi kita kena pilih produk, memilih produk yang betul, yang ketika ini orang perlukan kan. Jadi kalau kita jadi affiliate tapi kita salah pilih produk, pun orang tak beli juga. Orang tak beli. Jadi kita tidak akan mendapat hasil lah kan? Tidak akan mendapat hasil daripada usaha yang kita buat tersebut kan. Jadi kita kena pilih. Zaman sekarang apa yang orang pilih, dan kita kena pilih satu produk yang pasarannya dunia. Yang pertama sekali, yang pertama sekali cara kita nak buat bisnes tu bagaimana. Yang paling baik sekali adalah secara digital, iaitu kita menggunakan Zoom, kita menggunakan Google Meet, kita menggunakan WhatsApp video dan sebagainya kan, dan kita menggunakan link affiliate dan sebagainya lah. Itu yang paling terbaik sekali. Sebab apa? Kita nak keluar rumah sangat pun harga minyak dah naik ni.
So kalau contoh macam kita di Malaysia, bajet kita 200 liter je untuk kita punya Budi 95 kan. Jadi kita tak boleh lah nak keluar suka-suka hati, pergi sana pergi sini apa semua kan. Jadi kita gunakan facility. Jadi facility ni secara digital ni kita dah gunakan masa Covid dulu. Masa Covid kan orang mengaji secara online, orang belajar secara online, orang membeli secara online, semua secara online kan. Dan ilmu tu kita kena gunakan sekarang lah untuk kita menghadapi masa-masa susah kita, menghadapi masa kenaikan harga minyak kan. So kita minimize kan penggunaan minyak kita tu. Kita minimize untuk kita kurang. Kita bukan tak boleh keluar, tapi kita nak kawal. Kalau macam dulu masa Covid, kita tak boleh keluar. Harga minyak macam tu je, tapi kita tak boleh keluar. So sekarang ni kita boleh keluar, tapi kita kawal kita punya gerakan kita tu. Sebab apa? Sebab harga minyak tu dah meningkat kan. Kita tak tahu. Contoh sekarang macam sekarang kita punya subsidi budi RM1.99 yang pada petrol lah, yang gunakan petrol sebulan. So kita tak tahu. Dalam 2-3 minggu lagi mungkin dia boleh dikurangkan kepada 100 liter. Kita tak tahu kan. Atau mungkin dinaikkan kepada RM2 10 sen ke, RM2 30 sen ke kan. So kita pun tak tahu. Jadi kita ambil jalan yang paling mudah sekali, iaitu dengan menggunakan secara online. So bisnes kita tu pun kita cari bisnes yang boleh guna secara online. Kurangkan perjumpaan secara offline lah. Bukan tak boleh kan, boleh, tapi dia terkawal lah. Jadi kalau kita boleh buat yang lebih mudah, kenapa kita nak buat yang lebih susah kan? So kita boleh gunakan secara online lah. Itu pertama. So bisnes secara digital, bisnes secara online. So apa bisnes tu? Kemudian yang kedua, produk lah. Pemilihan produk kan. So kalau contoh kita pilih produk yang untuk contohlah macam pakaian, baju dan sebagainya, memang buat masa sekarang orang jaga bajet. So ada perkara-perkara yang orang tak beli kan. Orang tak beli, so kita tak perlulah jadi dia punya affiliate dan sebagainya kan. Yang paling terbaik sekali adalah produk digital. Produk digital yang so produk digital yang mendapat pasaran yang punyai pasaran seluruh dunia. Jadi bila produk digital ni kita tak payahlah simpan stok kan. Kita tak perlulah tempat untuk simpan stok dan sebagainya. Dan bila produk digital ni kita tak perlulah deliver, ataupun kita tak perlulah suruh orang yang membangunkan produk tu deliver. So, kita boleh, pengguna boleh download je. Dan paling baik sekali bila dia ada produk tersebut ada di Apple Store, ada di Google Play kan. Apple Store, Google Play, okey lah. So mudah untuk di-download lah, untuk di-download kan. Dan tak perlu kos penghantaran. Tak perlu kos penghantaran. Terima kasih pada yang menonton. Mohon bolehlah share dengan kawan-kawan kan. Share dengan kawan-kawan. Itu dia. Maknanya kita perlukan produk digital lah. Produk digital market global. Market global, dan jadi dia boleh di-download di mana-mana sajalah. Yang paling penting bahasa lah kan. So yang paling penting bahasa. Sebab kita nak supaya produk tu ada macam-macam bahasa lah. Macam bahasa, jadi pengguna-pengguna boleh download produk tersebut kan. Okey, yang kemudian segi kos. Segi kos ni paling minimum lah. Paling minimum kan. 3 angka lah, 3 angka. Ataupun kalau nak pergi 4 angka pun tak boleh melebihi daripada, kalau saya lah, tanya saya kan, tidak boleh melebihi daripada RM3,000. Tak boleh melebihi daripada RM3,000. Tapi kalau dapat 3 angka, lagi cantik lah. 299 ke kan.
499 ke. Itu lagi luar biasa lah ringgit Malaysia kan. Jadi kalau 299 kita convert kepada dolar dalam sekitar $60, lebih kurang $60-70 kan. Kalau pada pound lagi murah lah kan. Jadi sebab kita sekarang dalam dunia yang serba mencabar ni, kita nak kawal bajet kita. Jadi kalau contoh bisnes tu memakan belanja sampai RM5,000, RM6,000, RM10,000, RM20,000, RM30,000, dia terlalu mahal lah. Terlalu mahal. Kita nak kena guna duit simpanan kita kan. Jadi kita tak perlukan kos yang terlalu mahal. Kita nak yang affordable lah. Affordable kan. Dan yang keempat, perlu ada sistem lah. Sistem yang boleh support kan, boleh support sebab ada di kalangan kita yang memang kita baru berniaga kan. Jadi baru berniaga, kita belum mahir lagi kan, kita belum mahir. Jadi sistem tu akan support kita. Sistem tu akan support kita, memberi penerangan on behalf of us kan. Memberi demo, menjelaskan sistem bisnes tersebut kan. Jadi pentingnya support system tu, support system. Dan of course lah, kita kena ada kaedah-kaedah, cara-cara dia bagaimana nak buat bisnes tu. Dia bukan maknanya bukan kita nak buat apa saja kita buat lah kan. Tak boleh lah. So bagaimana kita nak berkembang, kita perlu ada sistem. Kita tengok contoh kita ambil contoh macam contoh McDonald kan. McDonald macam mana dia boleh berkembang kepada berbagai negara. Sebab apa? Dia ada SOP dia, ada SOP dia, ada kaedah dia, ada cara dia untuk dia melakukan bisnes tersebut kan. Jadi serupa juga macam kita. So macam kita kena ada sistem tersebut. Barulah dia mudah untuk kita melaksanakan bisnes tersebut. Jadi sebab apa? Kita memang perlukan sangat extra income ni untuk menampung kenaikan harga barang-barang sekarang. Jadi memang patutlah, memang kita digalakkan, dan memang sekarang pun ramai orang sedang mencari peluang bisnes, dan yang boleh membantu mereka untuk menjana pendapatan bagi menampung kenaikan harga barang di luar sana. Jadi kepada kalian yang nak mencari pendapatan sampingan, InsyaAllah kita boleh bantu, boleh hadir dalam kelas-kelas kami, kelas preview kami yang kami buat setiap hari jam 11.30 pagi, jam 5.30 petang dan jam 9.30 malam. Nak dapatkan link tu boleh tinggalkan komen, di komen tu kan. So nanti kita boleh tinggalkan, boleh hantarlah link pada kalian kan. Ataupun boleh klik di ruangan komen tu. Ruangan komen tu kan, boleh tengok video kan. So kalau tak faham boleh bertanya. InsyaAllah kita akan bantulah. Sebab apa, kita buat bisnes ni dah lama dah lebih daripada 3 tahun dah. Lebih daripada 3 tahun. Dan produk kita telah lebih daripada 1 juta kali telah di-download daripada berbagai negara. Berbagai negara yang meliputi bahasa yang ada dalam produk kita. Jadi kita jemputlah pada bos-bos kan, pada tuan-tuan dan pada puan-puan untuk bersama dengan kami. Jadi kami akan bantu untuk tuan-tuan menjana pendapatan. Mungkin tambahan RM500 sebulan ke, tambahan RM1,000 atau RM1,500 ke, RM2,000 sebulan ke kan. Dengan kaedah dan cara yang dah ada dah. Jadi apa yang
tuan-tuan dan puan-puan boleh buat adalah mengikuti cara yang kami telah sediakan. Jadi mudah je. Kan? Mudah. Of course lah, bila kita menjual ni, kita nak jual pada kenalan kita, pada kawan-kawan sekolah kita, pada kawan-kawan universiti kita, pada kawan-kawan kerja kita, pada keluarga kita kan. Tapi bukan semuanya kalau berminat untuk membeli. Mereka membeli apabila mereka boleh menyelesaikan masalah mereka. So mereka rasa mereka ada masalah dan mereka beli. So kalau mereka tak rasa mereka ada masalah, mereka tak beli lah. Jadi jangan kecewa apabila kita menjual, kemudian pembeli itu tidak membeli. Itu tak ada masalah. Itu perkara biasa lah. Perkara biasa kan. Sebab manusia ni hanya membeli apabila dia boleh fikirkan bahawa produk yang mereka nak beli tu boleh selesaikan masalah mereka. Masalah kami. Memanglah produk kita ni, produk kami ni memang boleh menyelesaikan masalah 2 bilion umat manusia. Umat Islam kan. Di dunia ni kita ada umat Islam kat dunia ni 2 bilion. So kita boleh selesaikan. Di mana 90, kita kata 90% kan, mereka tak faham. Jadi kita boleh selesaikan. Tapi cuma, adakah mereka merasakan mereka ada masalah? So itu yang paling utama sekali. Jadi kalau mereka merasakan mereka tu ada masalah, so mereka beli. Kepada mereka yang belum fikir lagi itu sebagai masalah, mereka takkan beli. Mereka tak beli. Satu lagi, kepada mereka yang nampak peluang ni kan. Bayangkan, kita ada satu produk yang 2 bilion orang boleh beli. Cuma dia nampak tak nampak tu je. So potensinya sangat besar kepada kita, dan cuma kita kena ada kesabaran kan. So kita kena usaha tanpa berhenti, mengikut cara yang telah ditetapkan, buat dalam pasukan, InsyaAllah kita akan dapat menjana pendapatan 500, 1000 kan, 1500. So kita boleh dapatlah pendapatan tersebut lah, InsyaAllah. Jadi dunia sekarang memang tidak menentu. Jadi kita memang mencari pendapatan sampingan untuk menampung income yang kita ada sekarang. Kalau kepada orang yang, pada rakan-rakan kita yang diberhentikan kerja, ini sebagai peluang menjadikan dia sebagai pendapatan pertama lah. Sebab kalau kita nak cari kerja lain, Masya Allah, bukan mudah lah sekarang kan. Dalam keadaan sekarang mungkin ada 1-2 saja yang datang pun ramai kan. Jadi peluang yang kita bagi ni boleh jadi sebagai the first income lah. Kepada yang lain-lain yang masih bekerja, teruskan kerja dan buatkan ni sebagai second income, untuk menampung kenaikan harga barang-barang yang memang kita sendiri pun tak boleh nak kawal lah kan. Kita tak boleh nak cakap, kita tak boleh nak apa semua. Perkara tu sudah berlaku dan akan terus berlaku kan. Kalau kita tengok lah, kita mengeluh harga barang naik dan sebagainya. Tetapi kalau kita tengok, sejak daripada 20, 30, 40 tahun dulu, harga barang memang akan terus naik, terus meningkat. So jadi kepada kalian yang menonton ni, untuk dapatkan peluang tu, boleh tinggalkan komen. So kita akan bagi link tu pada kalian, ataupun boleh klik link di komen tu, komen pertama tu, untuk dapatkan info. Dan kemudian kita boleh berbincang, bincang macam mana cara untuk menambah pendapatan. So yang penting kita kena ada korbankan masa kita. Kita tak boleh berada dalam
zon selesa. So keadaan kesusahan tu semakin mencabar kita.